Dalam tangan saya ni, ini adalah 10 dinar dan ini adalah 5 dinar. Antara kedua-dua ni, yang mana lebih baik untuk tuan-puan miliki? Dinar antara reka bentuk emas 999 keluaran public gold. 5 dinar ni beratnya 21.25 gram dan berharga sekitar 10,700. Dan 10 dinar ini beratnya 42.5 gram, berharga sekitar RM21,500. Jika kita buat perbandingan dari segi spread value 5 dinar ini adalah 8% dan spread value 10 dinar ini adalah 7.5%. Seperti yang kita ketahui, lebih rendah spread value, lebih cepat kita dapat capai keuntungan dengan emas. Bermakna dari sudut keuntungan, 10 dinar ini memberi keuntungan yang lebih berbanding simpanan 5 dinar ini. Tetapi, jika matlamat simpanan tuan-puan hanya perlukan nilai sekitar RM10,700, 5 dinar ini adalah lebih baik untuk tuan-puan. Bagi yang berminat untuk dapatkan dinar keluaran public gold, tuan-puan hanya perlu daftar secara percuma sahaja sebagai ahli public gold dan pembelian boleh dibuat secara bayaran penuh ataupun melalui simpanan di akaun emas CAP. Nak mula simpan emas dengan ilmu? Boleh terus kontak saya, insyaAllah saya bantu sebaiknya.